Mungkin umur saya 60, masa umur 60, sekarang dah 63. Kira mula kena kencing manis lah. Macam-macam ubat, 10 jenis ke berapa jenis lah. Dulu kan macam ubat biasa, bawa lori, makan. Tengok daripada lori macam mana. Tak ada berhenti sendiri, berhenti makan, lepas tu air, tak ada air sejuk, air kosong tak ada. Minum Coca-Cola. Apa semua, mana tak 21. Betul lah tu. 21, 19, tak makan pagi kan, 19. Makan je dia letih gula lebih. Gula lebih ada makan mengantuk. Lepas tu bila malam kira kencing je. Kadang tu sampai 6 kali. Macam mana nak tidur? Satu hari tu doktor kata kalau dah macam ni kena insulin. Kenapa? Cucuk tu. Saya kata tak maulah. Elok malam tu terbaca yang ni. Baca kat mana tu? FB. Kat Facebook saya baca. Tak apalah. Cuba. Tapi 3 botol, masa dalam 3 botol tu dia tak ada apa. Masa yang keempat tu. Masa yang keempat saya tengok gula, pergi test tengok 15. Dah turun lah kan. Jadi amal lagi. Mak beli lagi. Harga yang ni okey lah kan. Ini okey lah. Sebab saya tiap-tiap bulan beli. Bukan saya beli sekali 4. Tapi tak pernah putus lah. Tahun lepas. Baru kira tahun lepas. Hujung tahun lebih kurang macam tu lah. Dia kira dah 8 botol macam tu lah. Sejak amal ni kan langsung tak ada pantang sampai sekarang. Jadi bacaan saya 15. 3 botol. 15. Lepas tu dia turun. Bengkak kaki ni pun dah kira dah surut. Lepas tu tenaga tu kira ada. Itu yang terkejut tu, tenaga ada. Selalu saya bawa lori, driver kan tu, kalau daripada Kampung Aceh pergi ke Port Kelang tu mau 5-6 kali berhenti. Kena terkencing semua tu kan. Tapi bila dah aman ni kan dia kan 2 kali ataupun tak ada langsung. Yalah, siapa tengah mencari ubat kencing manis ni kan, ini dari segi saya punya pengalaman lah kan. Saya dah cuba banyak ubat, yang ini aja yang orang kata boleh kawal gula kan. Kalau tak setengah orang kan tak maulah, bila tanya berapa, baru 2 botol, tak mau je tu. Cuba 3 masuk 4, dia akan turun. Macam mana pun dia akan turun juga sikit. Itu pengalaman saya lah tentang ubat ni kan.